Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, bantulah aku ya Allah untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Doa ni Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Kita jarang meminta, sedangkan Allah itu suka manusia yang paling banyak memohon kepada Allah. Lepas Nabi sebut tu, aku sayang kamu wahai Muaz, jangan tinggal tiap-tiap kali selepas kamu solat, selepas bagi salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu ayah sekalian, manusia bila dia jadi orang yang paling mengingati Allah, orang yang paling berterima kasih kepada nikmat yang tak boleh dikira daripada Allah, dan orang yang paling baik ibadahnya, maka dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah SWT.